Alhamdulillah, kami sekarang di lapangan terbang KLIA 1. Kita nak ke mana ni, Hajah? InsyaAllah kami akan ke Turki. Kita akan mendarat di Istanbul. Lepas tu terus masuk ke Bursa. Abu Zia Jalan Sakana. Oh yeah. Jalan Sakan, Jalan Sakan. Alhamdulillah, kali ini kami ke Istanbul, Turki bersama para jemaah yang sangat-sangat sporting dan ceria. Doakan perjalanan kami dipermudahkan. Hai, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Saya sekarang dalam train di lapangan terbang KLIA. Kita akan menuju ke gate C17. Kita nak ke mana, Ji? Turki. Ya, Turki. Penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Dubai mengambil masa lebih kurang 5 jam dan kami akan terus terbang semula ke Istanbul lebih kurang 5 jam lagi, dan kami dijangkakan tiba di Istanbul lebih kurang pukul 4 petang waktu Turki. Dengan penerbangan A380 ini memang cukup selesa. Kapalnya kapal besar double decker, di samping kerusinya yang amat sesuai untuk kita orang Malaysia ni, dan sajian makanannya yang sangat enak. Jadi bagi mereka yang inginkan keselesaan, boleh pilih Emirates Airlines. Pegang beg mana? Mana buat video? Pegang beg. Second right. Hello, very good morning. Mr. Yusuf, having you. Second right. Hello. Good morning. Mr. Ahmed Fauzi, pleasure having you. Second right. Thank you. Good morning. Hi, good morning. Hello, good morning. Tempat duduk kita 71G. Jadi kita kena cari 71G. Halo. Good morning. How are you? Fine. لا ترى ما ينفع هنا 3 اكياس ما ينفع هات لا لا هات Tujuh satu. Baik, tempat duduk kita 71G. Ini dia 71G, tengah-tengah ayam. 71G. Oh, geng lagi. Sini Kak Ajah ya. Lagi kita. Okay, Kak Ajah. Tempat duduk nombor berapa, Kak Ajah? 71F. Oh, 71F. Abang Haji 71G. Jadi sebelah-sebelah ya. Jom kita letak dulu. Okey. Turki. Mantap Turki. Hey, hey, what's up? Okay.
Turki. Jalan terus, jalan. Jalan terus, welcome Istanbul ya. Masuk dekat welcome Istanbul. Alhamdulillah, kami dah sampai di airport Istanbul. Lepas ni kita nak ke mana Kak Hajah? Lepas ni kita akan menaiki bas menuju ke Bursa. Okey, boleh jalan semua. Kita nak pergi naik bas. Yang mana mak tak boleh tolong mak kat. Okey, lambai sikit. Ini beg siapa? Okey. Boleh je. Selamat datang ke Istanbul. Selamat datang ke Istanbul. Selamat datang. Okey, passenger boleh naik atas bas. Boleh. Sekejap. Bigger luggage first. Okay, kita lagi first. Bigger luggage. Big ones. Yeah, that one. Any consider Bigger ones here. Action stewardess tu sana.
Ni nak ke mana semua ni? Istanbul. Asal tu macam-macam nama dia. Istanbul lah, Bursa lah. Pening kan? Very fine. So, ladies and gentlemen, welcome to city of Muhammed Al Fatih, Istanbul, Turkey. Let me introduce our captain first, because our lives are on his hands, right? Yes. He is the most important person at this bus at the moment, because we will carry our life. Okay. So, our captain is Azad, Mr. Azad. He is a professional driver for a long time, so Kashi kissed his bag instead of punishing him. So he became one of the Sahabas of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his makam is in Turkey, right here in Gaziantep, where my mother is from. Okay, Alhamdulillah kami dalam perjalanan nak pergi ke Bursa. So daripada Istanbul tadi kita berhenti dekat macam dia punya stesen minyak lah. Tu yang beli latte, beli jajan-jajan sikit. 100 lira. 100 lira bersamaan lebih kurang RM10 lah kalau tukaran dia. RM10.60 sen. Saya lebih kurang. Tengok jemaah kita meriah sedang membeli belah je. Please, makan. Jadi nak apa? You want with hazelnut, right? Latte. Hazelnut is fine. Bang, beli apa bang? Latte, coffee latte. Oh, dekat Turki pun ada latte ke? Ni air dia ni. Kilo. Kilo. One mocha. Yeah, one more. Okay. Başka? Oh yeah. Tamam. Same what with O tarafa alalım. Ne? Anlamıyorum. Haji, beli apa Ji? tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Apa yang orang beli, kita beli saja. Apa orang beli kita pun beli ya. Beli. Tak tahu dah. Apa dah suka ke tidak? Tu ada teh Arab tu. Ya, ya. Teh yang Turki, sorry. Tu. Turki teh. Ada banyak. Ada sejak sini pagi. Ini tak tahu saya. Ya. Ini saya lebih ya. Teh. Alhamdulillah. Dia saya good. Okay. Very good. Thank you. Bagus tau pakai baju ni sebab boleh terus convert kalau sejuk. Dia jemaah-jemaah kita berhenti seketika di stesen minyak dalam perjalanan nak ke Bursa ni. Macam mana Mak Haji? Sejuk ya? Sejuk lah. Sejuk. Masya Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah,
lebih kurang 2 jam setengah perjalanan, kami pun sampai di Bursa. Ladies and gentlemen, tomorrow we are going to start our day. We are going to leave the hotel at 8 o'clock. So 7:45 the meeting time at the lobby. 7:45 the meeting time at the lobby, and we will leave the hotel at 8 o'clock. So I will repeat again. 7. Untuk kali ini di Bursa, kami menginap di Wellmore Hotel and Spa. Hotel ini hotel bertaraf 4 bintang, cukup selesa. Okey, bas pun dah parking. Kami bawa jemaah terus masuk ke lobi hotel. So please help me about the names. So I will deliver the cars accordingly. So Here we have the first winner 202. Haja, biliknya 202 Okey, kemudian there is a password for the internet, but it's a bit complicated. After I deliver the cards, I will tell you how you will get connected. okey. And then 218. Lady with Ma'am. Dah dapat kunci bilik ni CRD. Yes, sir. Okay, CRD 207. Sudah habis. Saya mau masuk balik bilik. Sri 2220. Okey. Dan semua dah tahu kawan-kawan sebilik ni tahu kan? Okey. Kemudian Muhammad Abdul Khalik dan Muhammad Khairul Syadai. Boleh. Tapi kalau nak naik makan dulu pun boleh. Kat tingkat paling atas dulu. Sorry. 217. Okey. Okay, see you guys. Belmore Hotel. Belmore Hotel. Password. All small letter. Yes. All small. So after you get connected, there will be pop-up. Okay. The username is yes. Boleh duduk. Free sitting. Mana-mana boleh. Ini sudah semua ni. Di sini. Boleh je. Selesai saja urusan bilik, kami pun bawa jemaah untuk menikmati makan malam. Syurba. Sup. Okey, jemput makan sup semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ada lagi yang belum naik? Baik, ini merupakan lokasi pertama kami di Bursa pada pagi ini. Kami datang untuk membeli belah di Yaakob Cafe. Dekat sini ada jual pelbagai jenis barangan, terutamanya minyak argan, zafaran, madu, cemil-cemilan dan sebagainya. Jadi mari kita tengok apa yang ada dekat dalam ya.
okey Kak Ajah pagi ni? Okey, sejuk. Apa ada jual kat sini Kak Ajah? Dekat sini yang bestnya ada minyak argan, rose oil. Sini memang best. Lepas tu ada macam-macam Turkish delight kita boleh try. Try sampai kenyang baru beli. Okey, jom. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Informasi dulu di sana. Bursa 10 orang campur dari Penang, dari Kuala Lumpur, dari Bali, campur itu sama Malaya. Okey, silakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi di kota apa? Kota Bursa terkenal apa? Ada yang tahu? Minyak zaitun sama apa? Sama madu. Minyak zaitun, extra virgin minyak zaitun. Buat kesihatan, bukan buat cooking. Buat kesihatan aja, extra virgin, bukan virgin aja. Bukan extra aja sama yang di market. Ini beda. Satu sudut makan minyak zaitun sama satu sudut kecil. Cukup pun dua-duanya bagus buat stomach problem, buat kurus. Manfaatnya ini ya. Ya, kasih ini. Juga di madu section ada 8 macam. Madu putih, madu chestnut, madu madu sauda, madu sirih. Manfaatnya apa? Madu kuat. Kalau kamu ada 3 anak, coba kok. Iya. Ini malu kan? Dia nggak bawa aja. Nggak ada begini. Apa? Madu apa itu? Buat. Tahu. Mau coba madu apa itu? Udah. Coba lihat dulu. Ini original organik. Ini kekiburan. Ini oleh Mora. Oke, silakan coba madu. Ini 10 gram. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Tok Hane, di mana di sini terdapatnya permakaman Sultan Ottoman yang pertama, iaitulah Osman Ghazi dan anaknya Orhan Ghazi. Jadi macam inilah kawasan sekitar dia. Terdapat juga kedai-kedai yang menjual cenderahati dan sebagainya. Semuanya terdapat di sini. Tok Hane ni terletak di kawasan berbukit di Kota Bursa, di kawasan yang tinggi, di mana di kawasan ini merupakan pemakaman diraja. Di sinilah disemadikan tokoh Turki Uthmaniyah, iaitulah Osman Ghazi bersama anaknya Orhan Ghazi. Ini merupakan makam Osman Ghazi, di mana baginda wafat pada tahun 1324. Sebelum Bursa ditawan, beliau berwasiat untuk dikebumikan di Bursa sebagai simbol cita-citanya menjadikan kota ini milik Islam. Bersebelahan dengan makam Osman Ghazi ini,
terletaknya makam Orhan Ghazi. Orhan Ghazi wafat pada tahun 1362 dan ia merupakan sultan kedua dan dialah yang menakluk kota Bursa ini pada tahun 1326. Beliaulah yang menjadikan kota Bursa ini sebagai ibu kota pertama Empayar Uthmaniyah. Di sekitar makam terdapat kubur-kubur sahabat baginda dan panglima awal kerajaan Uthmaniyah. Kawasan ini menjadi tempat ziarah dan simbol kelahiran sebuah empayar besar yang bertahan lebih 600 tahun. Bursa ialah salah satu bandar tertua dan paling penting dalam sejarah Turki. Ia terkenal sebagai ibu kota pertama Empayar Uthmaniyah serta pusat perdagangan sutera sejak berabad-abad lamanya. Lokasinya yang strategik di kaki Gunung Uludag menjadikannya pusat pertanian dan perdagangan awal. Bursa berkembang sebagai hub perdagangan sutera utama antara Asia dan Eropah. Ia terlibat secara langsung dalam rangkaian Silk Road dan menjadi bandaraya yang kaya dan berpengaruh pada abad ke-15 hingga ke-17. Selepas kejatuhan Uthmaniyah dan penubuhan Republik Turki pada tahun 1923, Bursa berkembang pesat secara industri. Dia dikenali sebagai pusat otomotif dan merupakan bandar pelancongan, bandar sejarah dan terkenal dengan alam semula jadi. Pada tahun 2014, Bursa diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO bagi kawasan bersejarah Uthmaniyah. Selesai daripada ziarah di Tok Hane, kami pergi ke Grand Mosque. Grand Mosque ataupun dikenali dengan nama Masjid Ulu Chami ialah antara masjid paling penting dalam sejarah Islam Uthmaniyah. Dia menjadi simbol kegemilangan awal empayar tersebut. Dibina antara tahun 1396 hingga 1399 oleh Sultan bin Yazid ataupun dikenali dengan nama Yildirim bin Yazid. Dibina sebagai tanda kesyukuran atas kemenangan dalam peperangan Nikopolis. Masjid ini terletak di pusat bandar lama Bursa berhampiran dengan bazar. Di tengah-tengah masjid terdapatnya kolam air pancut dan boleh digunakan untuk berwuduk. Cahaya semula jadi masuk dari bukaan atas memberi suasana tenang dan khusyuk. Masjid ini terkenal dengan lebih 190 seni khat Islam di dinding dan tiang. Ia dianggap sebagai muzium khat hidup, menampilkan karya khat Uthmaniyah terulung. Ayat-ayat Al-Quran, hadis dan Asma Al-Husna ditulis dalam pelbagai gaya. Manakala mihrab dan mimbar pula diperbuat daripada kayu ukiran halus tanpa menggunakan paku.
Keunikan masjid ini di mana terdapatnya 20 kubah besar, di mana kubah ini disokong oleh 12 tiang tanpa pemisah. Sultan Yildirim bin Yazid telah bernazar sekiranya beliau menang di dalam peperangan Nikopolis, beliau akan membina 20 buah masjid. Ditakdirkan beliau menang di dalam peperangan tersebut. Apabila beliau mahu melaksanakan nazarnya itu, situasi kerajaan pada ketika itu tidak mengizinkan kerana sumber keuangan tidak mencukupi. Dinasihatkan kepada beliau untuk membina sebuah masjid yang besar, dan masjid itu haruslah dibina 20 kubah bagi menggantikan nazarnya untuk membina 20 buah masjid. Dan ini merupakan kelambu Kaabah yang dihadiahkan kepada kerajaan Uthmaniyah yang berada di dalam Masjid Ulu Cami. Saya masih lagi di bursa di Green Mosque, bersebelahan dengan Green Tomb, di mana di Green Tomb itu terdapatnya makam Sultan Mahmud Cilabi. Jadi mari kita tengok persekitaran tempat ini. Sultan Mahmud pertama ataupun Mahmud Cilabi ialah tokoh penyelamat Empayar Uthmaniyah. Tanpa baginda, besar kemungkinan empayar ini akan berakhir dengan lebih awal. Lahir sekitar 1389 dan wafat pada 1421. Ayahanda beliau bernama Sultan bin Yazid pertama yang memerintah daripada 1413 hingga ke 1421. Baginda naik tahta selepas tempoh huru-hara yang dikenali sebagai perebutan kuasa antara adik-beradik selepas kekalahan bin Yazid I kepada Timur Leng. Jadi sebelah saya ni Masjid Hijau. Kenapa dinamakan Masjid Hijau? Kerana mamar di dalam masjid ini berwarna hijau. Jadi apabila kita masuk ke dalam masjid ini, kita akan nampak masjid ni kehijau-hijauan. Dan selain itu, kalau kita tengok di luar masjid ini juga banyak rumput, pokok-pokok yang hijaukan lagi suasana di persekitaran masjid ini. Wah, angin kuat waktu ni. Cuaca Masjid Hijau ialah antara karya seni binaan Uthmaniyah yang paling indah. Ianya terkenal dengan jubin hijau biru yang mempesonakan dan nilai sejarah yang sangat tinggi. Dibina antara tahun 1419 hingga 1421, dibangunkan oleh Sultan Mahmud pertama, disiapkan oleh puteranya Sultan Murad II selepas kewafatan baginda. Masjid ini melambangkan kebangkitan semula Empayar Uthmaniyah selepas tempoh perpecahan. Ia menjadi simbol harapan, kestabilan dan keindahan Islam. Ia digunakan bukan sahaja untuk solat
tetapi juga untuk pusat ilmu dan sosial. Selesai ziarah di Masjid Hijau, kami pergi ke Muzium Panorama 1326. Hajah nak ke mana ni Hajah? Kita nak pergi tengok globe dekat atas ni. Kita sekarang berada di Muzium Panorama Bursa 1326. Jom. Muzium Panorama 1326 ialah muzium moden yang menghidupkan semula penaklukan Bursa pada tahun 1326. Detik-detik penting yang menjadikan Bursa sebagai ibu kota pertama Empayar Uthmaniyah. Gule-gule. Hoş geldin, hoş geldin. Turki. Waalaikumsalam. مرحبا يا اخي. Kalam Arabik. Inta minin? انت كردي. Masya Allah. 1326 Masihi ialah tahun Bursa ditawan oleh Orhan Ghazi yang merupakan putera kepada Osman Ghazi. Ini menandakan lahirlah sebuah empayar. Muzium ini menggabungkan kesenian, teknologi dan sejarah. Ianya sesuai untuk semua peringkat umur, pelajar hinggalah pengkaji sejarah, kerana ia boleh membantu untuk kita memahami bagaimana empayar kecil berkembang menjadi satu kuasa besar. Kita boleh menyaksikan lukisan panorama 360 yang diperbuat oleh puluhan artis sejarah. Pengunjung rasa seolah-olah berada di medan sejarah, di mana kita boleh menyaksikan tentera Uthmaniyah mengepung kota Bursa. Kita juga dapat menyaksikan kehidupan rakyat zaman awal Uthmaniyah dan detik-detik kemenangan dan azan pertama di kota Bursa. Baik, untuk penonton-penonton sekalian, jangan lupa subscribe channel Abu Ziyad Jalan Sakan, dan selepas daripada ini kami akan ke kota Istanbul pula. Abu Ziyad Jalan Sakan. Jalan Sakan, Jalan Sakan.